Kami mau tanya sejak orang Ya. Sabah. Ya. Bila Abang mau bayar itu 40% untuk... Sudah bayar. Belum. You dengar jap. You AGC dia bilang dia dengar ambil. dulu. You dengar kempen orang. Dengar saya PM. Saksi ya, saksi. Dengar. Saksi ya. Dengar. Okey. Jangan tak dengar Yalah. jadi mereka. Betul. Berapa kita ambil daripada Sabah? Apa dia? Berapa hasil kita dapat? 40%. Berapa Nah, saya mau cakap saja. berapa wang kita dapat daripada Sabah? Petrol. Cakaplah. Saya pun tidak tahu. Okey, Honestly. saya beritahu. Okey. 10 billion. 10 billion. So Okey, kalau dengar kita. Berapa kita bagi pada Sabah? 6.9. 17 billion. 17 billion is obligation MA63 for Yeah. the anu kan. Yeah. Tetapi Dengar, itu dengar, tax dengar. revenue 40% is Yes. our rights. It's different matters Dengar kita. dalam perlembagaan. No. Dia bukan kempen No, politik. dalam perlembagaan is different. This is 10 1 billion we take from Sabah. 17 billion we give back. Apa Okay. 40% mana? 40% the tax revenue is different. It's already in the constitution. Yeah, it's in the constitution. Pasal you punya obligation dalam MA63. Yeah. Kalau infra, You kalau ni, infra, you cakap you punya- obligation, berapa kita ambil pun you tak tahu. Berapa kita bagi pun you tak tahu. you only You recorded, belajar ya? dulu. Yes, You only you dengar. recorded, ya. You must know berapa kita ambil. Okay. 10. 10 Berapa kita billion. bagi? 17 billion. Okay. Udah kita 40% lagi. Okay. Ya, bincang elok-elok. Berapa kita bagi? 17. Dari mana 7 itu? Ah. Dari negeri Semenanjung. Dari Semenanjung. Ya, Okay. kita bagi extra 7. Ya. Jadi dengarlah, kalau tak setuju, bincang elok. Ini 40%. What? I don't know. Berapa kita ambil? I don't know. Jangan. You Belajar Menteri- betul-betul. You Menteri Kewangan, Ah. Mak.